Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Camboy Gaban. Okay guys, sekarang ni Gaban berada di Kuala Selangor Half Marathon. Kita nak menyahut cabaran trek dekat Kuala Selangor ni. Dengan cerita kena panjat Bukit Melawati. Mana Bukit Melawati cinta? Ada sini ni kot. Sampai atas sana. Tak tahu berapa panjang, berapa tinggi, tak pasti. So sekarang Gaban bersama Wak Cik Ed dan Tobak nak sahut cabaran Kuala Selangor Half Marathon. Gaban tak ada target nak buat time untuk kali ni sebab kita ada masalah lutut. Sebelum ni kita training, kepala lutut ni dah rasa macam tertanggal. Patutnya dah boleh bersara dah ni. Sebab lutut tak boleh pergi dah. Ni dah hujung-hujung kan, nak bersara dah ni. Tapi apa-apa pun kita dah register Kuala Selangor Half Marathon dengan Ion Rawang Half Marathon. Kita habiskan dulu. Lepas ni nak register lagi atau tak tahu lagi. InsyaAllah. Apa pun stay tune. Jom kita pergi kawasan starting. Let's go. Akan dilepaskan oleh Tuan Haji Ahmad Jamsuri, Bermuzaini, Wan Kumpulan Setiausaha Majlis Pemadaran Kuala Selangor. Laluan dengan awal masih lagi kekal flat dan hanya ada Bukit Melawati sebagai cabaran. Ya, betul So sekarang ni kita tengah tunggu pukul 2 Lagi lebih kurang tak sampai setengah jam. Pukul 2 tepat baru kita berlari, insyaAllah. So sekarang ni kita berada di kawasan mula dan tamat. Untuk mengesahkan Starting lane. menerima medal penamat No Shiro. So untuk event kali ni Gaban target untuk habis je. Sebab kita ada masalah lutut. Kita dah training sebelum ni tapi lutut bengkak. Kita training lutut bengkak. Ni dah 2 minggu tak lari sebab lutut bengkak. So sebelum event ni 2 minggu sebelum ni Gaban tak pernah lari langsung. Sebab kita prepare untuk event ni je. Lutut bengkak. Tak tahu kenapa. Mungkin saraf ke, tisu koyak ke, nak kena rehat ke, nak kena bersara ke, tak tahulah. Jadi yang penting hari ni mudah-mudahan tamat je. Kisahlah pace berapa ke, pukul berapa tamat ke, yang penting tamat. Jangan tak sampai, jangan tak finish je. Dapat bawa balik baju finisher, alhamdulillah. Pak, kau pakai macam mana? 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Pak Cik Ed target 2 jam setengah. Tak apalah, 2 jam setengah dia boleh habis sebab dia lutut kaki semua sihat. Kita ni takut tak habis je. Okay guys, sebentar saja lagi kita akan mulakan kita punya larian. So sekarang ni kita dah berada di kawasan starting. Dengar kucing. Kita ambil gambar sikit. Runners 12 km Half Marathon. Are you ready? Adakah anda bersedia untuk membuat personal best? InsyaAllah. Pastikan suami-suami mendapatkan keizinan isteri sebelum berlari 21 km. Sekali lagi kita pertanyakan soalan, siapa sini tak cukup training angkat tangan? Kenapa macam ramai tak training ni? Ada ke buat sikit ke training makan ni? Okey, siapa yang tak cukup tidur pada malam ini angkat tangan? Ramai tak cukup tidur Kenapa? Saya memperlihatkan ramai rakan-rakan pelari sekitar Kuala Selangor ini memakai outfit yang terkini. Ada yang memakai kasut carbon plate, ada juga carbon plate sampai ke betis. Wow, dahsyat. Kita mengharapkan terciptanya personal best. Ini adalah edisi yang pertama. Anda adalah orangnya yang berhak untuk menentukan siapa yang paling gagah, yang paling terpersona dan yang paling cute. Semua sekali. Kuala Selangor Half Marathon, are you ready?
Okay guys, kita dah mulakan kita punya larian insyaAllah. Pelan-pelan je. Janji sampai, jangan tak sampai, jangan tak finish je. Tobak! Kita biar dulu, kita relax kat belakang ni. Janji finish. Jangan lutut buat hal. First time bang. Tobak guys. Mak ciet guys. Kita mau finish. Bukan mau best time tak mau. Mau finish je. Jangan lutut buat hal. Okay, nanti kita belanja dekat Bukit Merawati. Stay tune guys. Wih, apa langkah-langkah siku ni? Kita bersama Wak Ciet dengan Tobak. Okay, pace pertama kita buat 5 minit 27 Mak, sikit lagi Pak, lagi 20 kilo lagi. 20 kilo lagi. Sikit lagi, lagi 20 InsyaAllah. Baru kilometer pertama. Sikit lagi, 20 kilo lagi. Kilometer kedua kita buat tadi 5 minit 21 5 minit 21. Sikit lagi Pak, 19 kilo lagi. Okey. 19 kilo lagi, sikit lagi. Okay guys, sekarang ni kita berada di kilometer 3 Mak, tak jawab, 18 kilo lagi. Oh, sikit lagi, 18 kilo lagi. Kilometer 3 kita buat 5.26. Ha? Buang ni ke? Buang Mak, 18 kilo lagi. 18 kilo. Sikit lagi. Okay, sikit lagi. Makcik tak tahu mana menghilang. So, alhamdulillah kita berada di kilometer 4 kita buat 5 minit 30 lebih. Dah makin slow nampak gayanya. Okay Pak, 17 kilo lagi. Okey. 17 lagi, sikit lagi. Sikit lagi, 17 lagi. Okey Pak Okey. Steady. Handphone berat. Semua gampang. Handphone berat. Kilometer 5 kita buat pace 5.36. Sikit lagi. Mak, 16 kilo lagi. Dah bunyi dah tu. Okey, insyaAllah 16 kilo, sikit lagi. Baru 5 kilo. Okey Pak steady Pak Ini dah langgar. Ha? Ini dah langgar hukum ni. Dah langgar hukum. Training 5 kilo je. Training 5 kilo je. Langgar hukum ni. InsyaAllah pelan-pelan. Kita konsisten pace 5 je. Bawah 6 lah. 5 lebih je. InsyaAllah kita kekalkan. Cuba. Bro cuba. Hashtag bro cuba. Motor mana yang boleh wheelie ni boleh tak? Boleh. Boleh. Eh. Tak apa, jalan. Kita pelan-pelan eh. Kita lari yang dia. So kilometer ke-6 5.53. Masih tak boleh. Dah makin slow dah ni Pak. Sikit lagi Pak. 15 lagi Pak, 15 lagi. 15 lagi. Okey Pak. Tak okey. Ha? Alamak. Tobak dah geling kepala. Dia kata tak okey. Kacau. Tak okey Pak? Ni rasa apa dah? Kasihan. Ni mental ni. Betul. Serius lah? Terfikir. Tiba-tiba terfikir Bukit Merawati pula. Tobak tiba-tiba terfikir Bukit Merawati. Ada Bukit Merawati nanti patah balik. Kilometer ke 20 saja. Lambat ke Pak? Mari. Pak. Sikit. Jauh belakang. Ni. Seorang. Kau kena giat tu belakang seorang. Ambil ni. Hello. Kita menghampiri kilometer ke 7. Kilometer 7 kita buat 5.47. Masih belum sentuh pace 6 InsyaAllah Pak. Jangan sentuh pace 6 14 kilo lagi Pak. Sikit lagi. 14 lagi. Nampak gayanya kilometer ke-7 Tobak semakin ke belakang. Abang terpaksa tahankan speed ni supaya kita tak ketinggalan agak jauh. Lutut ni kita masih okey, boleh bertahan. Kita menuju ke kilometer 8. Persisten. Tobak dah hilang. Ada Tobak lah kat belakang. Ada Tobak ah. Mak kuat pula Pak. Ha? Sebab dia tengok laju ni. Kau Tobak tercabar dengan perempuan depan tu.
Dia tercabar dengan perempuan. Patut tiba-tiba laju ke? Dia kena potong dengan perempuan. Menuju ke kilometer 8. InsyaAllah. So guys, sekarang ni kita berada di kawasan 9 ke 10 km. 10 km terakhir ni kita cuba try buat time sikit. Tombak yang lain semua dah hilang. So kita buat U-turn kat sini. Okay. Kita menghala ke kilometer ke 10. Try push sikit lah. Buat lutut okey. Cik Ed ada potong kebak lah. Pak, Cik Ed potong kau lah? Cik Ed potong kau lah? Tombak kong. Cik Ed dah potong tombak lah. Jom kita try. Maju sikit lah. Kilometer 10 5 minit 10 saat. Ada maju sikit lah. Kilometer 11 kita buat 5 minit 6 saat Bagi sikit nak pergi ke pace 4. Kita try je. Okay, insyaAllah kita keluar dalam 100-200 meter lagi nak habis. Congratulations bro, please welcome, you are the winner of your heart. Kita berterima kasih Alhamdulillah. kepada pelari yang baru saja sampai. Lompat Pak, lompat. Yeay, itu namanya. Tanya bro. Iya. Ya bro, sikit lagi bro, sikit lagi. Iya. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang ni bawa kamera dia mengatakan alhamdulillah, syukur menjadi penamatkan larian C0391. Ini adalah pemenang pada orang rumah. Alhamdulillah. Baik. Itu dah lagi, masih ada lagi Alhamdulillah settle. Please tekan. Ambil bang. Okay, terima kasih. Tanya bro. Terima kasih. Mesti abang ni lepas pernafasannya lulus sebab dia pakai itu atas hidung tu. Senang je. Halo, menang ni. Saya nak sebut tak tahu. Walaupun nombor 400. Okey, Terima kasih. Baju betul. Congrats. Terima kasih. Terima kasih. So alhamdulillah selesai kita punya larian 1 km Kuala Selangor Half Marathon. Walaupun Teruskan bang, walaupun lutut sikit sakit lagi. kita habis juga. Tunggu buat Cik Ed dengan tombak je. Banyak. Ayah Ed. Ha? Mana? Maju. Ha, maju. Okay guys, alhamdulillah selesai kita punya azab 21 km Kuala Selangor Half Marathon. So kali ni punya larian 1 hingga ke 19 km biasa-biasa je. Masuk kilometer ke 20 bagi bukit kau Bukit Melawati guys. Sampai atas tu cakap bila nak sampai bukit ni. Sekali turun finishing terus. Ha, lega. Mak Legoi. Tapi alhamdulillah kalau mengikut 21 km tepat, Abang Waalaikumsalam. Kalau ikut 21 km tepat, Abang buat 1 jam 58 minit. Masih bawah 2 jam. Dalam keadaan lutut yang sakit. 1 hingga 10 km tu Gaban tak push. Kita layan tombak kan. Cik Ed awal-awal dah hilang lah. Kita nak ikut Cik Ed, pandai je. Lepas kilometer 10 tu kita try tekan sikit. Nak tengok lutut okey tak okey kan. Alhamdulillah okey sampai kilometer ke 19 ke 20 tu naik bukit tu memang tak larat lah. Merangkak lah. Memang buat baik lah, buat baik. Yang penting tamat dengan jayanya, alhamdulillah. So lepas ni kita rehat lah sebab lutut bengkak. Kami sampai Semua Buaya. Sempat kita semayang subuh dekat Surau Bandar Semua Buaya. Betul, sekarang ni kita tengah sarapan pagi di kedai Monadhe. Buat Cik Ed makan nasi lemak. Itu je lah perkongsian Gaban tentang Kuala Selangor Half Marathon untuk tahun 2025. InsyaAllah lepas ni
kita akan berlari di Ion Rawang pula. Jadi sampai sini saja. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye.